Okay, sekarang kita trip nak pergi Cameron Highland. Cameron Highland first time kita nak naik motor baru, kita ride motor baru. So jom kita tengok perjalanan kita orang selama 2 hari 1 malam. Gimana? Semua berjalan sesuai rencana? Mengejar mimpi sampai tak punya rasa. Mengejar mimpi sampai. Pelan-pelan aja kali. Lo harus sadar bahwa gak semua hal bisa berjalan sesuai rencana. Nikmatin aja yang ada. Karena di luar sana pun masih banyak yang gak seberuntung kita. Padahal katanya uang takkan kemana. Jika memang rezeki akan ditransfer juga. Namun dikejar terus akan satu alangkah. Jalan Jepang. Dia kat mana kah? Tak tapah. So kita berehat kejap dekat Artapah. Potoi. Okay, kita makan dulu. So yang ni kita alas perut daripada pagi tak makan. Sekarang dah jam pukul 11.49 dah. So kita makan apa kah? Pau ayam. Pau ayam. Kita makan pau dulu. Rest sekejap 5 minit. Kita gerak balik. Cara bersampai. Nampak? Tegak tak? Buah strawberry pun nak nampak. Terus angkat. Balik kita. So kita first tempat kita pergi Destination kita ialah Tokyo. town. Tokyo Town. So ada makanan. Orang tengah queue. Queue nak beli cheese coin. Fine. Orang kata sedap, nak try lah. Aduh, cheese coin tu kena tunggu 40 minit ni. Lambat lagi. Sekarang nombor kita orang 256. Kalau dekat kedai baru 226 baru. Nak rasa benda tak biasa makan. Hai, okey. So tadi kan tunggu lama dekat cheese coin tu. Aku check in dulu, tinggal tikar dekat tempat Tokyo Town tadi. So ni malam ni kita akan tidur dekat sini.
Rosa Pasadena. Kita check in. Kita punya bilik D15 tingkat 4. So inilah dia tempat kita tidur malam ini. Quite good gak ah. So the view. Okay lah, nampak bumbung. Okay, dah dapat pun dia punya cheese coin. Okay, sikit tengok. Tarik tak? Ui, sedap tak? Ayan lah. Tak ada pula. Aduh. Austin. Nak. Sedap loh. Sedap. Jangan lama ingat. Macam pressure G lah pula. Baru 26 Celsius. Ui kak, jumpa juga. Tak ada ambil gambar. Ada ambil gambar. Kenapa buat itinerary Okey, lepas tu lepak bawah pula ya. Bawah ni. Dekat ladang. Kat ladang. Dalam pertanian. Lepas mana ni? Lepas ni. Naik follow boleh je. Okay, kita jumpa geng-geng AX 200S. Ya, dia saya ada Manjung. Manjung, Road Utara. So, jumpa kak. Lawa lah. Ladies ni. Ladies. Jadi Terbaik. Mek Ica. Mana kita ni? Kirfa. Siapa? Lepas sini dia dah apa? Weh, kau main tu budak ni. Jumpa geng-geng motor lah. Jalannya aku tak ada nak beli aksesori ni. Ni budak ni banyak beli ni. Gila lah. Kosong. RM20. So beli Jepun tu tengok. Ini berapa? Dia pun satu kata 15. Dia dah beli dah. Strawberry putih. Tu aku ambil ni. Asam boy. Strawberry asam boy. Batas RM10. Lelong kak, 10 batas RM10. Buat kotak tu 25, tu kilo. Kasih manis. So ini kita nak rasa. Apakah tu? Ya. Matcha strawberry. Macam strawberry. Kasih manis. Awak pun pakai baju macam strawberry ya? Tema kita hari ni. Macam mana rasa dia? Matcha dia kena dengan strawberry. Sedap. Kena macam Dia ada rasa lah coklat sikit. oh okey ah. Dia punya cream cheese tu meleleh dong. Bila bos. So kita dah jalan daripada tadi market tadi, kita jumpa The Sheep Sanctuary. Tapi kalau ada Aurora boleh lah kan masuk dalam. So dia RM12. Wah.
Kita sampai Paris lah kah? Dah sampai Paris kita ni. London Eye pun ada. So kat sini actually dia punya apa ni macam hotel ke ah. Ni apa ni? Mini chalet siap. Macam reban ayam tu. Kita orang curi-curi nak masuk kena bayar. Takut. Hello gang. Hello guys, Kita nak pergi mana lepas ni? kita nak pergi dinner. Dinner dekat mana? Tunggu. Kita dah sampai dekat Highland Steamboat. So sekarang kita tengah tunggu nombor ni berbunyi. Tunggu giliran lah baru boleh ni. Ramai kat orang. Uish. Orang simpan perut untuk makan steamboat. Sini malam. Petang guys. Yum yum. Dia tak berhenti lagi makan. Tengok ketam banyak gila ni. Oh, gila tu makan ketam. Tapi yang ni dekat rakam ni orang sok-sok je lama. Sedap. Steamboat dia sedap. So kita orang jalan-jalan dekat pasar malam Cameron Highland, Payaras. Cameron Payaras tu. Ramai. Ramai gila. Kita sekarang dekat sentrum Cameron Sentrum. Kita malam ni kita makan lagi strawberry chocolate. Ini daripada Aisyah Berries. Kita tengok dari threads. Ya. Viral dekat threads, so nak rasa. Kita makan. Hello. Mereka ada parfum. Coklat dia macam masuk angin lah. Coklat masuk angin cut. Coklat masuk angin dul. Banyak gila kedai-kedai baru dekat Cameron Highland. Sudah menarik tu. Cerah sangat. So sekarang kita dekat Centrum Night Market. Tapi tak nampak signboard, putih sangat. Hai, selamat pagi. So
ni hari kedua kita kat Cameron Highland. Kita nak pergi breakfast. Maranam tau. Breakfast dekat hotel dia. Okay. So, kita ambil nasi lemak, kita ambil pecel, bubur. Ada bubur, sedap. Nasi lemak je. So, princess kita ni minta roti bakar pula. Manja terlebih lah bila tak ada anak ni. Selalu dimanja oleh Aurora. Kita dah check out daripada Pasadena, Pasadena benda lah. So kita nak pergi mana kah lepas ni? Balik. Good now. Basah tu motor, aduh. Pagi dah jam. Hari ke-9 dah jam. Pukul 9 pagi. Hari Selasa dah jam. Hari Selasa. Ahad. Ni padah je bila naik motor. Parking penuh. Ya, kita dah sampai Cameron Highland. Berapa kali nak dengar Aiden? Kita kat sini. Kat Kia Agro Bank, Pak kata Tika. Agro Bank, boleh. Agro Bank dia kata. Let's go. Kita pergi apa nama tempat Agro Market ni sekejap je sebab kena bayar mahal. Seorang RM25. So kita decide to pergi Kia Farm. Pergi makan je. Kita jumpa pasangan yang sebiji pakai kasut macam kita orang, sabar, and pakai motor AX 200S juga. Aduh. Colour beige juga. Colour sand brown juga. Sama pula kat depan tu. Tapi dia orang dari Penang lah. Banyak yang dari utara. So cakap, jom kita pergi Kia Farm balik. So cute. Alpaka. Pergi di atas. Dekat Sekali. Asing. kita beli apa ni, sweet potato ball besar tu kat sini. Ni bukan kecil-kecil yang selalu beli tu kan. Ini pakai bayam Air goreng. baik lah. Tika di bantai nak beli kasih manis dia lagi yang semalam tu macam strawberry tu kan. Ini awet-awet lah. Beli cheesecake. Cuaca dah nyai-nyai. Dah hujan jur. Sangat rare kita jumpa motor yang sama colour. Sebab orang utara je pakai. Semek. Guys, kita berada di Kampung Setia. Kampung Setia? Kampung Setia tu kat Wang. Kampung Sedia. Sedia. Siap sedia.
Monster dia ni dia ada scone, dia ada nasi lemak, abang strawberry, macam-macam lah. Ramai. Oh ni bahulu. Ya, kita jumpa AG Cakery. Ni orang kata cheesecake sedap. Kita kenalah rasa cheesecake orang juga. Ni bahulu viral juga. Bahulu flavor. Cantiknya. Sunflower. Patutlah nak tersorok. Alah. Weh, dah habis siut. Dia punya school. Tak ada rezeki lah. Siapa nak kuaci? Mana dia di kuaci lah. Jiwa beratur pula minat ni. Apa yang panjang sangat? Kita kena try apa yang viral. So kita makan dekat Bambu Pirai ni. Mana tikar? Yeah. Okay, kita nak review makan strawberry cheesecake EG. EG Cakery. So ni tekstur dia. Bismillah. Biasa je nya. Manis kan, tapi sedap lah. Lah dia punya atas ni pun biasa je. Ini biasa je nya. Mau cheesecake main Arta Pembek lagi. Aduh. Okay lah. Boleh lah. Ajan lah. Tak ada wow factor lah. Next kita review Bambu Biryani Chicken. Try, bismillah. Okay geng, kita dah nak balik. So, oi 3.48. Ni ada 3 jam 48 minit. So, GG, 3 GG ke? Kita dah nak gerak balik. So, kita bergambar dulu kat sini. Kat sini je lah rasa macam tak ramai orang. Betul ke? So, inilah kenderaan kita orang datang ke Right dia. ke Cameron Highland. Review sikit right dia. So, kita orang beli QJ AX 200S. So, memang terbaik lah. Harga pemurmura. Dah video dah, dah. Dah.